Sampai bila nak sunat atas batang pisang? Zaman sekarang ni orang tak sunat cara tradisional lah. Tak guna gunting, tak guna kapak lah. Sekarang ni ada teknologi baru iaitu stapler. Ada beberapa kelebihan untuk sunat stapler. Pertamanya, dia cepat sembuh. Kita sunat hari ni, besok boleh masuk kerja, besok boleh main bola. Terbaik. Kedua, dia paling kurang sakit. Selalunya lepas ubat bius tu dia akan sakit. Tapi guna stapler ni, dia punya pain control dia lagi bagus. Kelebihan nombor 3, dia tidak menggunakan jahitan. So stapler tu akan jatuh sendiri. Nombor 4, dia paling senang jagalah. Ada kurangnya air bisa dan sebagainya lah. Nombor 5, paling best, dia lah paling cantik. Biasanya orang potong guna tangan kan. Ni potong guna mesin. Tak ada menggerutu, tak adalah bonggol-bonggol bagai lah. Ni dia punya bel. So kepala tu akan masuk sini. So masa tu pap, terpotong dan terstapler. Semua cantik lah. Untuk mak ayah yang nak sunat yang paling tak sakit, paling cantik, yang paling cepat sembuh untuk anaknya, boleh memilih stapler ni. Sila datang Klinik Tua. Kita ada pelbagai jenis teknik sunat. Daripada stapler, laser, smart clamp, plastic belt dan macam-macam lagi. So apa tunggu lagi? Book slot anda sekarang.